Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dekat saya punya live. Live untuk berkongsi ilmu tentang emas, kewangan dan juga public gold. 2 hari saya tak sempat untuk buat live. Ada banyak urusan, ada kursus haji lagi. Kemudian ada training dalam public gold. Kita ada training PLT dan New Dealer Orientation. Okay? Jadi setelah 2 hari saya tak buat live, saya kembali untuk berkongsi ilmu pada tuan-puan. Macam biasa, apa yang saya kongsikan ialah ilmu tentang macam mana kita nak memanfaatkan emas dalam membina kita punya kekayaan. Okay? Jadi emas bukan segala-galanya, tapi emas cuma salah satu alat untuk kita membina kekayaan. Okay? Jadi dalam saya punya live ataupun dalam saya punya konten, okay, saya banyak berkongsi sebenarnya apa manfaat kita menabung dan macam mana kita nak menggunakan emas dalam membina, menambah baik kita punya kewangan dan macam mana dengan menabung emas membuatkan kita bergerak ke arah kekayaan. Jadi sebenarnya asas dia adalah tentang tabungan. Dan dua punca masalah kewangan. Dua punca masalah kewangan adalah yang pertama, kita tak boleh menabung. Dan yang kedua, kita ada hutang. Jadi kalau kita settle dua masalah ni, sebenarnya semua dekat Malaysia ni, okay, tak kisahlah dekat Malaysia ataupun dekat negara mana sekalipun, tak akan ada masalah kewangan. Jadi saya baru baca-baca artikel dalam blog saya punya mentor, okay? Dan saya sangat tertarik dengan satu artikel ni tentang, dikata tentang 3 sebab, 3 kegunaan kita menabung. Yang pertama adalah tujuan kita menabung. Ramai orang ingat menabung ni, kenapa nak kena menabung? Nanti bila kita mati, nanti kita tak dapat rasa tak dapat untuk nikmati tabungan tersebut. Sebenarnya kita menabung ni ada tiga sebab. Yang pertama adalah dana kecemasan. Betul tulisan saya. Dana kecemasan. Yang kedua adalah menabung untuk perbelanjaan masa depan. Perbelanjaan masa depan. Okey, masa depan. Yang ketiga adalah untuk sebagai modal. Yang ni, modal untuk kita upgrade kepada harta. Sebenarnya welcome. Sudah breakfast? Belum lagi. Okay. Jadi sebenarnya ini sahaja tujuan untuk kita menabung. Jadi berbalik kepada emas, ini sebenarnya adalah salah satu tujuan sebenar kita menabung. Sebab apa? Sebab apa saya perhati tuan-puan, walaupun ada penyimpan emas saya, okay, mungkin antara tanggungjawab saya juga, walaupun dah lama menabung, dah hampir setahun menabung emas, dia pun tak tahu apa tujuan dia menabung. Dia tengok kawan-kawan menabung, dia pun menabung. Sebenarnya, dan walaupun dia tak tahu apa yang dia buat, saya pun agak terkejut walaupun saya tak tahu, Cik Hafiz, saya tak tahu kenapa saya menabung emas. Walaupun dia tak tahu, at least dia ada 20 gram dalam akaun gap dia. Dan semalam saya guide dia untuk keluarkan emas secara fizikal. Saya bagi tahu, puan, emas yang terbaik adalah emas yang ada fizikal dekat tangan kita. Jadi alam puan dah menabung emas, cuba arahkan sistem dekat aplikasi Public Gold, keluarkan emas secara fizikal. Sebab apa? Sebab saya sendiri, walaupun saya sebagai seorang dealer Public Gold, saya bagi tahu dia, saya tak boleh bagi apa-apa jaminan. Adakah esok sistem Public Gold masih okey, ataupun kita punya internet banking dekat dunia ni masih okey? Dan kalau anda katalah esok berlaku apa-apa perkara membuatkan sistem internet ataupun online banking dekat dunia ni tak okey, kalau kita ada emas fizikal dekat tangan kita, seperti dekat tangan saya ni, kekayaan kita kekal. Maksudnya nilai kekayaan kita berada dalam tangan kita sendiri. Jadi bila dia faham perkara ni, terus dia cukupkan gram dia dan dia keluarkan emas secara
fizikal. Okay? Dan kata selama ni dia pun menabung dekat beberapa tempat. Dia pun tak tahu apa tujuan menabung. Dan dia ingat menabung ni, okay, hebat tuan. Jadi akhir sekali dia pun keluarkan emas secara fizikal dan booking appointment, nanti akan ambil dekat mana-mana cawangan dekat seluruh Malaysia. Okay? Jadi sebenarnya itulah, bila kita faham ilmu emas dengan cara yang betul, kita akan fokus kepada emas-emas secara fizikal sahaja. Bukan tentang kita nak simpan emas, nak tengok tentang sekadar nombor dalam akaun. Kalau kita sekadar menabung emas sekadar untuk melihat nombor dalam akaun, sebenarnya bagi saya, lebih baik kita invest dekat saham. Bagi saya lah. Okay. Sebab saya ada kawan saya memang dia expert tentang saham. Dia, kalau emas ni mungkin untuk kita peroleh keuntungan ni minimum 2 tahun. Tapi kawan saya expert tentang saham, 3 bulan paling lama lah. Dia boleh baca tentang pergerakan harga saham. Dia memang lama dalam saham sejak daripada dia tak sempat masuk kerja. Maksudnya dekat universiti dia dah explore tentang benda ni. Tapi itu cerita tentang dia buat untung, tentang dia buat rugi pun dia banyak juga cerita dengan saya lah. Okay? Jadi kita menabung emas ni untuk tujuan dia untuk jangka masa yang panjang. Okay? Jadi sekiranya tuan-puan ada apa-apa persoalan tentang emas, tentang kewangan, tentang public good, tuan-puan boleh tinggalkan persoalan tersebut dekat ruang komen. Jadi apa yang saya kongsikan setiap dalam saya punya konten, dekat saya punya live, adalah macam mana tuan-puan nak manfaatkan emas ini dalam membina kekayaan dan macam mana untuk dapatkan emas-emas macam ni. Okay? Dan dekat tangan saya ni emas 1 dinar. 1 dinar ni nilai dia, value dia seperti 1 ataupun 2 ekor kambing sejak daripada dulu lagi sampailah hari ni. Okay, 1 dinar hari ni saya cuba check dan apa yang tuan-puan boleh buat dengan 1 dinar. Okay, 1 dinar. Ini antara manfaat bila kita menabung. 1 dinar ni, harga dia hari ni, 1 dinar ni berat dia 4.25 gram. 1 dinar. Dan 1 dinar harga dia hari ni, saya cuba check 1 dinar, 1 gram hari ni, 1 gram hari ni 651 tadi baru saya top up 1 gram. 651 darab 4.25 gram. Sekitar 2,700 lah 1 dinar. 1 dinar ni sekitar RM2,700. Bermaksud kalau ada 2 keping 1 dinar sekitar 5,000, maksudnya ada 2 keping 1 dinar ni sesuai untuk tuan-puan jadikan sebagai dana kecemasan 1 bulan pendapatan untuk siapa-siapa yang bergaji sekitar RM5,000 untuk 2 keping ni. Jadi macam mana tuan-puan nak dapatkan 1 dinar ni? Ada 2 cara. Ada 2 cara untuk dapatkan 1 dinar. Saya share 1 dinar ni sebagai dana kecemasan. Dalam public good tuan-puan, ada 2 kaedah untuk tuan-puan menabung emas. Yang pertama, macam mana dapatkan 1 dinar? Kaedah yang pertama adalah tuan-puan boleh menabung menggunakan kaedah outright purchase. Outright purchase maksudnya anda katalah 1 dinar ni harga dia 2,700. Okey, tuan-puan ada bajet terus 2,700 buat bayaran dan buat postage terus, buat bayaran harga emas tambah gold premium dan tambah postage. Sekitar total ni saya rasa sekitar dalam RM25 saja. 25 ataupun RM35. Okey. RM25, 2,700 tambah RM25 dan public gold post direct daripada kilang terus ke rumah tuan-puan. Postage berinsurans. Dan public gold, kenapa public gold tak minta kita pergi ambil dekat cawangan untuk item 1 dinar? Hari ni tuan-puan, waktu saya mula dulu, saya mula menabung ni pada tahun 2010 lagi. 2010 sampailah 2016 saya menabung emas. Dan waktu tu tuan-puan, kalau nak ambil emas pada fasa yang pertama nak ambil emas public gold memang kena pergi dekat cawangan. Dan sebelum datang cawangan, kontak dulu staff dekat cawangan. Ada tak stok ni? Ada tak stok ni? Jadi dulu public gold
mostly 90% adalah manual untuk dapatkan 1 dinar. Dan anda katalah sampai cawangan, tiba-tiba adalah jerung datang. Jerung ni dia dealer-dealer otai, yang mana kalau dia emas sampai dekat cawangan, dia sapu bersih tuan-puan. Lepas tu kalau nak beli emas kena cari dia. Ini yang saya paling saya tak suka ni dengan jerung-jerung dulu ni. Kita ni bilis-bilis, kita ni baru nak belajar menabung. Tiba-tiba sampai dekat cawangan, tiba-tiba nak kena beli dengan jerung. Habislah bilis kena makan. Okey. Jadi saya pun jadi terpaksalah datang hari lain ataupun confirm dengan staff dulu. Staff minta tolonglah reserve saya nak dapatkan 1 dinar. Jadi hari ni tuan-puan, Public Gold dah improve sistem. Public Gold dah ada penyimpan emas lebih daripada 2 juta. Saya tak boleh nak bayangkan, andai katalah 2 juta ni nak pergi ambil dekat emas dekat cawangan dan mesti beratur dekat cawangan. Confirm tuan-puan ambil queue selama 1 minggu pun belum dapat lagi. Mungkin belum dapat lagi queue. Sebab apa? Sebab siapa-siapa nak dapatkan item 0.5 gram ataupun 1 gram pun kena ambil dekat cawangan. Jadi Public Gold mudahkan urusan kita untuk kita buat postage terus daripada kilang terus ke rumah kita. Jadi mudah untuk kita dapatkan 1 dinar, mudah untuk kita menabung emas 1 dinar ni sebagai dana kecemasan untuk siapa-siapa bergaji RM5,000. Okey? Jadi nanti saya akan share balik emas sebagai dana kecemasan ni tak sesuai untuk semua. Tak sesuai untuk semua. Nanti saya akan share langkah-langkah yang betul, apa checkpoint kewangan dan apa formula untuk kita membina kekayaan, siapa yang sesuai untuk dapatkan 1 dinar sebagai dana kecemasan. Okay? Mungkin tuan-puan tak sesuai, tapi bagi siapa-siapa yang nak mula menabung emas, nak dapatkan bimbingan daripada saya, tuan-puan boleh isi je beg biru, beg oren dekat bawah. Okay? Dan dapatlah emas 1 dinar macam ni. Untuk apa? Tuan-puan simpan sahaja. Boleh tak jual balik dekat kedai emas? Boleh, tak ada masalah. Tapi sepatutnya tuan-puan, bila kita nak menabung emas ni, kita tak plan untuk jual. Kita tak rancang untuk jual kecuali berlaku 3 perkara sahaja. Yang pertama, apabila terdesak untuk pakai duit. Yang kedua, apabila kita dah capai target. Yang saya tulis tadi, yang siapa-siapa join daripada awal tadi. Yang ketiga adalah apabila kita nak upgrade harta. Daripada emas, dah menabung emas, dah banyak dah ada 200 gram, ada 300 gram, ada 1 kilo. Upgrade emas kepada rumah yang boleh disewakan. Rumah sewa boleh mendatangkan cash flow kepada kita. Cash flow itulah membuatkan kita akhir sekali kita boleh capai bebas kewangan, tak kerja tapi ada duit. Okay? Jadi, apa option? Anda katalah, tuan-puan ada bajet nak dapatkan 1 dinar, tapi cuma ada bajet sekitar, baru ada bajet sekitar RM2,000. Sebenarnya tuan-puan boleh menabung dekat akaun emas physical gap. Sebab apa? Sebab banyak persoalan yang saya terima, Cik Hafiz, saya nak dapatkan 1 dinar untuk mendirikan rumah tangga sebagai contoh. Saya nak dapatkan emas 1 dinar untuk mendirikan rumah tangga ataupun apa-apa tujuan sekalipun. Cuma saya baru ada RM2,000. Boleh saya perlu tunggu dulu? Okey. Okey. Cik Tan. Okey, selamat siapa-siapa nak masuk kerja, sila masuk bekerja Okey. Kalau nak dengar saya punya live, kena punch card dulu. Kena pergi punch card dulu. Saya memang ini memang kerja saya. Kerja saya hari-hari buat konten, buat live sampai ke ilmu, guide dealer, dan misi saya nak melahirkan 5,000 penyimpan emas yang dia celik ilmu tentang emas, dia tahu buat jual beli sendiri dengan emas, dia kaya dengan emas. Dan juga misi saya yang kedua dalam masa yang sama, saya nak lahirkan penyimpan emas, 100 penyimpan emas baru yang mana mereka bebas kewangan, mereka sambil menabung emas, sambil boleh jana pendapatan. Okey? Jadi, apa cara kedua? Iaitu tuan-puan boleh menabung dekat akaun emas gap. Anda katalah tuan-puan nak dapatkan 1 dinar. Hari ni bajet baru ada RM100. Menabung dekat akaun emas gap dapatlah sekitar, menabung RM100 dapatlah sekitar 0.15 gram. Saya tak ingat berapa poin, dia 4 titik perpuluhan. Okey. Dan anda katalah esok ada kawan-kawan bayar hutang RM1,000,
menabung dapatlah sekitar 1.5 gram. Cukup menabung lagi, ada duit lebih RM200, menabung RM200. Ada sampailah cukup 4.25 gram, tuan-puan arahkan sistem, dah kena bayar lagi tak harga masa-masa, dah tak perlu. Sebab apa? Sebab tuan-puan sudah ada Grab emas dalam akaun Masgap, seperti dekat aplikasi saya ni, saya tunjuk public goal. Okey. Seperti dekat app saya ni baru ada sekitar 45 gram. Okey. Sekarang ni bulan ni saya nak ada tabungan, saya terus masuk dekat sini. Tabungan terus masuk dekat akaun Masgap. Sebab apa tuan-puan? Sebab bulan depan insya-Allah saya tunaikan haji. Okey. Bila kita dekat tanah haram, dekat Arab Saudi, emas fizikal yang dekat Malaysia ni kita tak boleh nak buat apa-apa tuan-puan. Jadi saya memang jadikan akaun Masgap ni untuk andai katalah berlaku kecemasan nanti dekat andai katalah saya perlukan duit, bukan berlaku kecemasan pengalaman saya kalau nak pergi tanah suci ni memang kena cakap benda-benda yang baik. Okey. Okey. Jangan expect benda-benda yang negatif. Okey, andai katalah saya saya nak bersedekah lah sebagai contoh dekat tanah suci, dan saya cash saya hanya guna untuk keperluan pada waktu tersebut, dan saya boleh jual secara online dan Publigo transfer ke akaun bank saya, daripada akaun bank saya boleh keluarkan duit dekat tanah suci nanti. Okey, jadi sebab itulah saya simpan, saya nak kumpul-kumpul dekat sini sebagai untuk saya tunaikan haji nanti. Okey, untuk perbelanjaan dekat sana. Okey tuan, berapa banyak simpanan terbaik untuk kecemasan? Okey. Bagus soalan ni daripada Muhammad Hanif. Okey, baik. Encik Hanif, settle cara nak dapatkan emas ni. Okey. Saya berbalik kepada asas penting dalam kewangan. Okey, baiklah. Encik Hanif boleh stay dalam live saya 5 hingga 10 minit untuk dapatkan sedikit kefahaman apa simpanan yang pertama yang kita kena ada dan berapa jumlah simpanan. Okey, baik. Setiap apa yang kita buat dalam kehidupan kita, tak kisahlah tuan-puan bekerja sekalipun, kita bekerja bukan sekadar untuk hari ni tuan-puan. Kita bekerja, kita cari pendapatan, tak kisahlah tuan-puan buat bisnes sekalipun, sepatutnya setiap apa yang kita usahakan, kita ingat, kita buat bisnes ataupun kita bekerja, makan gaji sekalipun, kita invest masa kita tuan-puan. Kita jual masa kita untuk kita dapat duit, dan kalau kita sekadar dapat duit untuk kegunaan hari ni, kita sama je lah dengan sebab dekat luar sana tu ada kucing dengan mak kucing, tapi saya tahu dia pergi mana dah, lari dah. Okey, kalau kita sekadar bekerja untuk dapat duit tuan-puan, ibarat kita kais sebulan, makan sebulan. Kalau kita bekerja tak ada simpanan, kita kais sebulan, kita kerja bulan ni untuk makan bulan ni, nak makan bulan depan kita kena kais lagi. Okey. Jadi tuan-puan, bila kita bekerja ni, sepatutnya kita kena faham satu formula ni. Kaya bermaksud tuan-puan ada simpanan. Okey. Formula ni sangat penting untuk tuan-puan faham, dan kalau kita faham formula ni tuan-puan, kita akan sentiasa tenang. Setiap tahun, setiap bulan dapat gaji, apa kita tahu apa yang kita nak buat dulu. Setiap bulan kita tak tengok orang lain. Ramai dekat luar sana tuan-puan, dia stres kerja. Dia stres kerja sebab apa? Oh, gaji aku tak naik. Kawan-kawan aku boleh upgrade kereta. Gaji aku naik, tapi junior-junior yang baru masuk beli kereta baru, dia pun rasa macam peer pressure. Junior pun boleh beli kereta baru, boleh beli kereta H, takkan aku ni yang dah lama bekerja pakai kereta biasa-biasa. Dia beli kereta bukan sebab dia nak pakai, tapi sebab tengok orang lain. Itu ramai kesilapan kita. Okay? Jadi simpanan, kalau kita faham perkara ni, simpanan bermaksud kaya bermaksud kita ada simpanan, kita ada harta, dan minimumkan dalam kita punya hutang. Okay?
Jadi, bila kita faham perkara ni tuan-puan, maksudnya kita mudah untuk bergerak ke arah kekayaan. Kenapa kita banyak buat kesilapan kewangan tuan-puan? Sebab kita tak ada ilmu. Saya tak cakap orang lain, saya sendiri tuan-puan dulu. Antara kesilapan kewangan saya rasa yang paling besar saya dan isteri buat adalah sebelum waktu sekitar tahun 2019, saya terbeli 2 bidang tanah yang harga sekitar RM100,000, dan kononnya saya kata, aku beli tanah, aku nak usahakan tanah ni untuk jana income. Rupanya tak senang tuan-puan. Tak senang untuk urus tanah. Hari ni saya ingat memang tanah tu dah naik semak samun. Saya dah bayar orang untuk menebas dan buat jalan. Hampir saya kata saya spend duit sekitar RM13,000 untuk buat jalan dan menebas, dan sampai hari ni masih tidak ada pembeli. Okay? Sebenarnya saya nak jual tanah tu untuk saya upgrade tanah tu. Saya nak beli tanah dekat tempat lain yang lebih baik untuk saya bina rumah. Okay? Itu antara kesilapan kewangan. Sebab apa? Sebab saya tak ada ilmu. Saya hanya dengar cakap-cakap orang, oh beli tanah ni bagus, tanah ni aset, nanti tanah naik harga boleh jual. Rupanya tak boleh tuan-puan. Walaupun tanah naik harga, nak jual kena ada pembeli. Nak cari pembeli tak senang. Okay? Jadi itu adalah kesilapan saya. Jadi rupa-rupanya saya baru tahu kenapa tanah saya tak laku, sebab tanah saya tu dia tak ada laluan yang digazet. Kita panggil tak ada ROW, sebab itulah tak ada orang nak beli. Orang takut nak beli tanah saya sebab apa? Nanti kalau beli-beli, nanti jalan kena tutup, tak boleh nak masuk. Tanah dekat sekeliling, pemiliknya, kalau saya nak bayar sekalipun, saya tak boleh nak bayar untuk dapatkan laluan ROW tu. Sebab apa? Tanah tu, ownernya dah meninggal lebih 100 tahun. Tanah di sekeliling yang tanah saya beli. Oh, rupa-rupanya aku terkena sebab beli tanah. Sebab apa? Tak ada ilmu. Kesilapan kewangan. Nampak tak? Kesilapan kewangan berlaku sewaktu kita ada duit. Bukan kesilapan kewangan tak berlaku waktu kita tak ada duit. Waktu kita ada duit, kita tak ada ilmu. Itulah membuatkan kesilapan kewangan berlaku. Jadi, siapa-siapa yang rasa tak ada duit hari ni, okay, gaji ngam-ngam, tak cukup untuk saving, tuan-puan, belajar dapatkan ilmu dulu. Dapatkan ilmu untuk membina kekayaan, dapatkan ilmu untuk menambah simpanan. Sebab apa? Ramai buat kesilapan kewangan sewaktu kita ada duit tapi tak ada ilmu. Termasuklah saya sendiri, tuan-puan. Okay? Saya tak cakap pasal orang lain, saya cakap pengalaman saya sendiri. Okey, baiklah. Dan anda katalah ketika itu, tuan-puan, anda katalah saya buat decision yang lain. Sebab masa tu saya ada cash. Waktu tu zaman COVID, tuan-puan, 2019. Waktu baru-baru nak COVID. Jadi saya fikir, kalau zaman COVID ni, macam mana dengan waktu tu? Dan waktu tu juga negara kita tengah bertukar Perdana Menteri. Tuan-puan, kalau negara bertukar Perdana Menteri ni, dia akan membuatkan nilai duit ringgit jatuh, tuan-puan. Jadi antara kebimbangan saya nak kena tukar ringgit tersebut ke dalam bentuk tanah ataupun emas. Jadi saya fikir nak beli tanah emas. Saya pun belilah tanah. Dan anda katalah pada ketika itu, tuan-puan, saya buat decision untuk saya beli emas. Mudah-mudah, senang-senang je saya boleh jual emas tersebut dengan hari ini dengan harga sekitar RM300,000. Tapi disebabkan saya buat decision yang kurang tepat dalam kewangan, hari ini tanah tersebut kekal sebagai tanah, tak mendatangkan apa-apa cash flow, dan ia kekal sebagai tanah lah. Okay, dan doakan tanah tu ada pembeli yang betul, pembeli yang nak dapatkan manfaat daripada tanah tersebut. Okey, baik, berbalik kepada soalan tadi, saya tak ingat nama siapa, Encik Hanif. Okey, baik. Ini formula untuk membina kekayaan. Semakin banyak kita punya simpanan, semakin bertambah kita punya harta, semakin berkurang kita punya hutang, membuatkan kita bertambah kaya daripada tahun ke tahun, daripada bulan ke bulan. Okey? Jadi tuan-puan,
simpanan dana kecemasan adalah simpanan yang paling penting. Pendek kata, Tuan Azizi Ali bagi tahu, kalau tuan-puan baca dalam buku Jutawan daripada Planet Jupiter, dia kata apa? Tak valid ataupun sangat mustahil untuk sesiapa yang ingin buat pelaburan tapi dia tak ada simpanan dana kecemasan. Dan berapa jumlah simpanan dana kecemasan? Jumlah dana simpanan dana kecemasan minimum adalah 3 bulan pendapatan. Anda katalah, saya sentiasa tunjuk contoh siapa-siapa untuk bergaji RM5,000. Sebab apa? Bagi saya, untuk sesiapa yang bergaji RM2,000, RM3,000 ke bawah, tuan-puan mungkin dah buat kesilapan kewangan, terbeli rumah, terbeli kereta yang paling mampu, terbeli rumah idaman, kemudian nak patah balik dah susah, kewangan tercekik setiap bulan, nak menabung pun tak senang. Saya recommend tuan-puan stay dalam live saya, belajar ilmu menabung, belajar ilmu dan kalau tuan-puan nak menabung pun, tuan-puan mula je dulu menabung at least RM100 sahaja. Dan daripada RM100, tuan-puan, bukan RM100 sebulan. Menabung RM100, tuan-puan dapat gram-gram, tuan-puan akan dapat tabungan emas dekat akaun emas Physical Gap. Kemudian tuan-puan ambil peluang untuk join mana-mana training yang diadakan dalam tim kami, dalam tim Jiwah dan Network. Dan training kami percuma saja, tuan-puan ambil peluang ni, belajar dulu. Okay? Belajar dulu susun kewangan dengan cara yang betul. Sekejap lagi saya akan share 5 checkpoint kewangan yang sangat penting untuk macam mana kita akhir sekali dengan follow checkpoint kewangan ni, tuan-puan akan dapat capai financial freedom. Tak kerja tapi ada. Nur Aini, saya banyak hutang tuan, baru kena scam. Okay? Masya Allah. Okay? Ini sebenarnya tuan-puan, saya antara kenapa saya tak berhenti untuk kongsi ilmu, tuan-puan. Saya fikir kalau saya tak kongsi ilmu, mesti akan ada orang yang ambil kesempatan untuk kongsi ilmu tentang scam. Saya fikir daripada scammer-scammer buat live, daripada scammer-scammer pergi masuk jabatan-jabatan kerajaan untuk scam orang, terutama untuk scam penyimpan emas yang dah memberi kepercayaan kepada saya, lebih baik saya memang kena agresif untuk sampaikan ini. Okey. Jadi contoh tuan-puan gaji RM5,000, combine suami isteri. Okey. Dana kecemasan, dana simpanan yang pertama adalah dana simpanan dana kecemasan. Berapa banyak? Sebanyak 3 bulan pendapatan, 3 bulan gaji. 3 bulan gaji bermaksud tuan-puan mesti ada simpanan sekitar RM15,000 dana kecemasan. Adakah dana kecemasan ni sesuai untuk kita menabung dalam bentuk emas? Tak sesuai. Bila waktu yang tuan-puan sesuai jadikan emas sebagai dana kecemasan adalah apabila tuan-puan dah bekerja lebih daripada 5 tahun. Bekerja lebih daripada 5 tahun tapi simpanan dana kecemasan pun belum ada. Waktu inilah tuan-puan sebenarnya mesti belajar menabung dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab kita ada penyakit boros tanpa kita sedar. Penyakit boros ni tuan-puan, dia tak ada simptom. Tuan-puan pergi dekat klinik sebagai macam tu. Doktor, saya join live Cik Hafiz. Cik Hafiz cakap saya ada penyakit boros. Boleh check tak? Tak ada tuan-puan. Tanda-tanda simptom dia adalah tuan-puan dah bekerja 5 tahun, gaji RM5,000 tapi simpanan cash RM15,000 tak ada. Tuan-puan ada penyakit boros. Okey, penyakit boros, ubat dia tuan-puan kena belajar menabung dalam bentuk emas. Saya nak share, okey, siapa-siapa yang rasa susah nak menabung, kenapa menabung dalam bentuk emas? Saya share 2, okey. Dekat tangan saya ni tuan-puan, okey. Emas 1 dinar. Okey, 1 dinar 1916. Ini 1 dinar zaman dulu lagi, zaman waktu saya mula menabung 15 tahun dulu. Okey, 1 dinar 916. Dan 1 dinar ni tuan-puan, harga dia sekitar 916 sekitar 2,500 lah.
1,500. Kalau 999 tadi sekitar 2,700. Cuba tuan-puan bayangkan, andai katalah saya tengah buat live ni, tuan-puan kena simpan dana kecemasan sebanyak bagi siapa-siapa bergaji RM5,000, saya tunjuk kepada tuan-puan, ini adalah dana kecemasan untuk 1 bulan pendapatan. Ini dekat tangan saya ni RM5,000 tuan-puan. Saya tak tunjuk emas saya tunjuk cash RM5,000. Saya rasa tu live saya ni kena restrict. Sebab apa? TikTok kata ni Hafiz ni dia buat live tentang scam ni. Sebab apa? TikTok pun terkejut tengok duit RM5,000 saya buat live cash. Okay. Jadi sebab apa? Dan apa pengajaran dia tuan-puan adalah bila kita nampak duit, apabila kita nampak duit, naluri kita akan rasa berduit. Berduit tu penting, tapi rasa berduit ni sangat bahaya. Bila anda katalah saya ada cash RM5,000 dekat tangan saya pada pagi ni, saya pun akan terfikir, RM5,000 ni apa boleh buat belanja apa Jadi sebab apa? Sebab kita rasa berduit. Tapi kalau saya tunjuk emas saya tak rasa apa-apa. Emas ni saya dah tinggal dekat atas meja dekat saya punya live studio ni dah daripada awal Ramadan lagi duduk sini je. Okey. Cuma rumah saya ni insya-Allah selamatlah. Okey, setakat ni tak ada apa-apa lagi berlaku lah. Okey. Jadi maksudnya bila kita ada emas kita tak rasa berduit. Berduit itu penting, tapi rasa berduit itu sangat bahaya. Dan kalau siapa-siapa yang nak menabung, siapa-siapa ada cash, ada duit, jangan sentiasa tengok. Kalau kita sentiasa tengok simpanan kita ada, contoh tuan-puan menabung dekat ASB, tabung haji. Kalau sentiasa tengok tabungan tersebut, tuan-puan bila menabung, tuan-puan pergi cek. Berapa simpanan ada bulan ni? Berapa? Jangan cek tuan-puan. Fitrah manusia bila nampak duit ni memang untuk dihabiskan. Fitrah manusia berbeza apabila dengan fitrah manusia dengan emas. Apabila kita tengok emas kita akan rasa sayang, rasa nak tambah lagi simpanan kita. Jadi sebab itulah siapa-siapa simpan emas tak sedar, tiba-tiba dah kena bayar zakat. Sebelum ni dah belajar dah menabung dalam bentuk duit, tak pernah capai untuk kena bayar zakat. Tapi bila kita menabung dalam bentuk emas, tiba-tiba kena bayar zakat. Sebab apa? Sebab kita tak sedar simpanan kita semakin lama semakin bertambah. Okey? Saya tak jumpa lagi lah siapa-siapa kena bayar zakat sampai dia jatuh miskin. Tak ada tuan-puan. Nak kaya, memang kita kena bayar zakat. Okey? Dan saya memang saya dengan isteri memang kalau bayar zakat memang kita rutinkan pada bulan puasa. Okay. Sebab senang nak kira. Ada yang bayar zakat bulan 12 ikut tahun biasa. Saya senang bayar zakat pada bulan puasa. Okay. Bayar zakat banyak cara lah sekarang ni. Tuan-tuan pergilah cari mana-mana amil zakat untuk bantu kirakan kita punya zakat. Okay. Jadi tuan-tuan, simpanan kecemasan adalah sebanyak 3 bulan pendapatan. Apa tujuan dana kecemasan? Ini yang ramai buat silap. Dia ingat nak balik kampung. Oh, dana kecemasan. Balik kampung hari raya. Balik raya. Kos untuk hari raya. Beli baju raya ke macam mana? Kos raya. Dia pun kira. Tiba-tiba hari raya ni dia bukan tiba-tiba tuan-puan. Kita dah tahu dah 12 bulan lagi kita akan menyambut hari raya. Okey. Jadi tuan-puan, simpan siap-siap. Ini adalah kos tahunan. Apa lagi kos tahunan ramai yang tertukar. Kos dana kecemasan dan kos tahunan. Okey. Kos tahunan ni sebagai contoh, road tax kereta. Ini adalah kos tahunan tuan-puan. Apa lagi kos tahunan? Kos yuran sekolah anak. Yuran sekolah. Ini adalah semua kos tahunan. Kos-kos ini adalah
bukan dana kecemasan. Tak boleh guna yang ni. Jadi apa dana kecemasan sebagai contoh? Dana kecemasan sebagai contoh, yang ni saya personally Road Tax kereta, saya ada 2 kereta. Satu kereta saya letak bajet sekitar RM100 sebulan. Okey. Jadi saya ada 2 kereta, jadi dua kereta RM2,400 setahun. Simpan siap-siap. Simpan ni saya sebenarnya paling selesa, paling untuk kekalkan simpanan tersebut, letak dalam sampul. Dapat duit setiap bulan, dapat gaji, masuk sampul siap-siap. Dan sampul letaklah dalam loker mana-mana. Jangan sentiasa tengok. Jangan tengok berapa ada duit dalam tu. Okey. Dan satu lagi boleh letak dalam ni, tabung MAE. Itu antara apa yang saya buat lah. Okay, dan jangan sentiasa tengok berapa jumlah tabungan yang kita ada. Kalau kita sentiasa tengok, nanti akan cenderung untuk withdraw masuk dalam transaksi biasa, tiba-tiba ada kecemasan. Okay. Kos balik hari raya bergantung pada tuan-puan lah. Kos balik dan kos raya ni saya tak banyak lah. Saya memang raya tak ada apa pun. Okay. Baju sekadar ada je lah. Okay. Beli dekat online, beli dekat TikTok Shop pun banyak baju-baju yang murah-murah. Okay. Yuran sekolah anak tuan-puan plan sendiri dan simpan setiap bulan. Okay. Ini adalah kos tahunan, yang mana berbalik kepada persoalan saya tadi, kenapa kita menabung? Yang pertama adalah dana kecemasan. Yang kedua adalah untuk kegunaan kita masa depan. Itulah tujuan kita menabung. Dan yang ketiga adalah untuk upgrade harta. Okay? Ini tujuan untuk kita menabung. Dan apa contoh dana kecemasan? Sebagai contoh, hilang punca pendapatan, hilang kerja. Okay? Saya tak pasti. Saya tengok adalah berita. Saya tak pasti berita ni tepat ataupun tidak. Saya tengok sejak 1 April hari itu, apabila ada banyak company yang dia downsize, dia kecilkan operasi dia. Bila kecilkan operasi, mesti ada staff ataupun pekerja yang terjejas. Okay? Jadi waktu inilah staff ataupun pekerja tersebut boleh guna dana kecemasan. Kenapa 3 bulan? Secara logiknya 3 bulan adalah tempoh yang tenang untuk tuan-puan cari kerja betul-betul. Bila hilang punca pendapatan, cari kerja balik. Cari kerja, cari sumber pendapatan yang baru untuk kita ganti pendapatan tersebut. Okay? Dan sesiapa yang ada waktu di saat di mana kita ni ada kudrat untuk bekerja, masih ada rezeki untuk dapat income, ada sumber pendapatan, sebenarnya waktu ni lah tuan-puan, jangan sibuk untuk melabur kecuali kita ada ilmu. Okay. Kalau ada duit ngam-ngam, terutamanya, antara kesilapan yang ramai orang buat adalah buat hutang untuk melabur. Ini yang saya paling asas kewangan pun dah salah tuan-puan. Melabur, walhal beli emas sekalipun, dilarang berhutang. Kita memang dia melanggar hukum lah sebenarnya. Hutang untuk beli emas, berhutang untuk melabur, memang melanggar hukum dari sudut kewangan tuan-puan. Okay? Jadi menabung guna duit lebih. Tapi macam mana pula kalau kita ni susah untuk ada duit lebih? Nanti saya akan share kejap lagi. Apa tips penting untuk kita menabung? Sekarang ni saya baru share tentang tujuan kita menabung. Okay? Jadi siapa-siapa yang masih confused, macam mana pasaran emas? Ini banyak persoalan yang saya terima bulan ni. Cik Hafiz, macam mana pasaran emas sebulan ni? Saya tak tahu. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak belajar tentang kenapa harga emas turun, kenapa harga emas naik, bukan dekat live saya, bukan dekat saya punya live ataupun dekat saya punya konten. Saya tak tahu dan saya tak kongsi apa yang saya tak tahu. Okey? Dan
macam mana pergerakan harga emas pun saya tak kongsi dan saya pun tak expert, saya tak tahu. Saya kongsi apa yang saya buat. Iaitu sangat simple. Kalau tuan-puan nak belajar cara untuk kaya dengan emas, tuan-puan boleh stay dalam live saya. At least 5 hingga 10 minit untuk tahu asas-asas macam mana emas untuk membina kekayaan. Dan bagi siapa-siapa yang nak bermula, saya banyak berkongsi dekat live ni tentang pentingnya menabur emas. Sebenarnya tuan-puan dalam tim kami, dalam tim G100 Network, tuan-puan akan banyak lagi dapat akses premium yang mana tuan-puan boleh join program membina 1 juta pertama, private webinar. Susah nak sebut. Maklumlah saya ni muat band 3 saja. Muat band 3, kalau tolak 10 markah akan jadi band 2. Nasib baik ada extra 10 markah. Saya tengok anak saudara saya muat band 5. Saya tabik spring. Jadi tuan-puan kalau nak belajar macam mana asas untuk membina kekayaan, boleh stay dalam live saya. Tapi tuan-puan, kalau tuan-puan nak belajar lebih serius, agresif, tuan-puan ada impian untuk belajar tutup hutang, belajar menabur emas sampai tuan-puan boleh tunaikan haji, emas sebagai dana untuk umrah, beli rumah, emas sebagai dana persaraan, dan juga dengan emas dan platform Publigo juga sebenarnya tuan-puan boleh jadikan emas sebagai alat untuk tuan-puan emas untuk tuan-puan dengan platform yang disediakan Publigo untuk sambil menabur emas sambil jana pendapatan sehingga tuan-puan boleh bebas kewangan. Tuan-puan boleh start dulu menabung at least RM100. Mula langkah pertama dengan menabung RM100, explore. Sebab apa tuan-puan? 2 perkara yang menentukan masa depan kita. Yang pertama adalah apa input yang masuk dalam kepala kita. Ini sangat penting tuan-puan. Input yang masuk ni adalah apa. Kalau dari sudut perspektif hari ni, apa konten-konten yang tuan-puan tonton? Live yang macam mana tuan-puan sentiasa tengok? Kalau duduk scroll live wadidaw. Saya pun pelik kenapa lah saya tengok live macam ni pun ada beratus-ratus view sampai beribu view. Memang banyak masa sangat nak tengok warga, biasanya konten-konten macam ni daripada Indonesia. Banyak masa sangat nak tengok menari. Saya pun masa kita dah lah terhad lah. Masa saya sangatlah terhad. Sampaikan kalau ada penyimpan emas saya kontak, Encik Hafiz, boleh tak? Contohlah ada bakal penyimpan emas macam semalam ada bakal penyimpan emas. Encik Hafiz, boleh tak kita nak jumpa dulu untuk saya dapatkan keyakinan. Saya bagi tahu, Cik, minta maaf, kalau nak jumpa saya boleh, tapi kita jumpa dekat Menara Publigo terus. Saya akan ada dekat sana insya-Allah. Setiap 2 minggu saya akan ada dekat Menara Publigo di Jalan Tun Razak. Kita jumpa dekat situ. Saya tak tanya pun dia duduk dekat mana. Mungkin dia duduk dekat Sabah ke Sarawak ke, saya tak pasti. Tapi kalau nak jumpa dekat situ. Sebab apa? Sebab masa saya sangat terhad sebab kalau saya ada ramai ribuan dealer di bawah bimbingan saya lebih bagi keutamaan kepada dealer-dealer yang aktif join training, yang untuk belajar menjana pendapatan. Saya lebih fokus kepada itu. Kalau untuk jumpa, untuk buat masa ni lah. Tapi katakanlah ada penyimpan emas yang nak jumpa juga, kita jumpa dekat Menara Publigo. Dan insya-Allah saya berada dekat Menara Publigo esok. Kita jumpa, siapa-siapa yang nak jumpa saya boleh esok. Saya cuba slate masa sambil-sambil saya ada training esok, saya boleh luangkan masa sekejap. Tapi kalau sekadar nak dapat keyakinan, nak dapatkan ilmu, untuk dapatkan bimbingan daripada saya, tuan-puan, saya bagi tahu dia, Cik boleh join live saya pada pagi ni. Semalam dia contact saya kata join live saya pada pagi ni. Jadi, dan satu lagi tuan-puan, ada juga yang dah daftar, tapi dia belum lagi mula buat belian. Dia kata,
Cik Hafiz tak buat ke grup penyimpan emas? Saya buat, Cik. Tapi grup penyimpan emas saya ni grup premium. Saya mesti jaga exclusivity. Grup penyimpan emas saya khas untuk penyimpan emas yang dah mula menabung emas at least 1 bulan, yang dah faham asas-asas menabung emas, yang dah dapatkan ibu-ibu yang dia dah baca ibu yang dah faham asas menabung emas, barulah saya masuk ke dalam grup tersebut. Dan grup tersebut untuk update-update info-info tentang public gold, bukan update tentang harga emas. Tak, saya tak ada buat grup khas untuk update harga emas, tak ada. Okey, dan grup tersebut bukan grup untuk jual beli, tak, grup untuk update info sahaja. Okey, ada sudut ilmu tentang menabung emas dekat sini, dekat saya punya live. Jadi tak kisahlah tuan-puan nak belajar tentang menabung emas, okey, mungkin tuan-puan sebagai seorang dealer ataupun penyimpan emas daripada orang lain ke macam mana, boleh je belajar dekat sini, tak ada masalah. Saya kongsi ilmu secara percuma sahaja. Okey, baik, settle checkpoint yang pertama, iaitu dana kecemasan tadi, sebab ada soalan. Baiklah, jadi tuan-puan, bagi siapa-siapa tadi saya tertarik dengan soalan tadi. Soalan tentang saya tak ingat siapa nama. Saya rasa nama dia tadi Nuraini. Tanya, dia komen dekat bawah, saya banyak hutang baru kena scam. Okey, baiklah tuan-puan. Saya yakin kalau siapa-siapa faham formula ni, satu, dia tahu adakah bila dia faham formula ni, dia akan tahu adakah dia semakin lama semakin bergerak ke arah kekayaan ataupun tidak. Okey, jadi terkena scam tadi, okey, kalau saya lah, apa solusi dia? Solusi dia, bila kena scam ni dan berhutang, maksudnya dekat sini, dia tambah. Okay, kita letak dulu emosi kena scam tu dekat tepi, kita fokus kepada solusi. Hutang tu dia kena scam dan dia berhutang dan dia terkena scam. Okey, hutang tu dekat sini. Jadi solusi dia, kita kena kurangkan hutang. Macam mana nak settlekan hutang? Tak ada jalan lain, kena bayar. Okey, jadi macam mana untuk bayar? Mesti jana ekstra pendapatan. Siapa nama ni? Rinda. Okey, thank you Puan Rinda untuk sharing. Salam, saya pun ada duit kecemasan dialihkan ke dalam bentuk emas sebab saya bocor simpan duit. Yes, sama macam saya. Saya kalau saya rasa sekarang ni sebab saya tengah dalam proses untuk preparation untuk barang-barang haji. Okey, untuk saya pergi haji. Jadi semalam saya dapat duit daripada sewaan rumah saya. Sewaan tu dekat mana? Dekat sini tuan-puan. Saya tak buat apa-apa, setiap bulan duit sewa masuk. Sewaan dekat mana? Dekat harta. Ini rumah sewa. Jadi saya fikir daripada duit ni saya tak cek secara detail lagi apa keperluan yang saya nak dapatkan. Saya kata daripada duit ni dalam akaun bank ni bahaya ni, saya terus top up 1 gram pagi tadi. 1 gram pagi tadi saya top up dengan harga 651. Okey, adakah saya monitor harga 1 gram hari ni berapa, esok berapa, semalam berapa, saya tak monitor tuan-puan. Ada duit lebih saya terus menabung. Okey, sebagai contohlah dekat sini. Okey, dekat aplikasi Public Gold ni sebenarnya tuan-puan, okey, sebagai contoh pagi tadi saya top up 1 gram. Okey, bulan lepas saya tengok saya top up berapa kali bulan Mac, 1 Mac, 3 Mac, 17 Mac, 19 Mac, 23 Mac. 5 kali. 5 kali bulan lepas. Sebab apa? Bulan lepas macam biasa ada orang bayar sewa, saya menabung dalam bentuk emas. Dapat duit lebihan, saya menabung dalam bentuk emas. Ada yang bayar hutang ke macam mana, saya menabung dalam bentuk emas. Okey, jadi bila kita menabung dekat akaun emas cap ni,
Ada duit lebih menabung. Ada duit lebih menabung. Sedar-sedar, pagi tadi, sedar-sedar ada 45 gram. 45 gram hari ni tuan-puan. Anda katalah kita ikut, saya try check 45 gram 45 gram, kalau 45 gram darab 651. Sekitar 29,000. Okay, saya tak ingat daripada bila. Saya rasa daripada Ogos tahun lepas, bila saya dapat surat daripada tabung haji, pada ketika itu memang saya perlu prepare cash dalam masa 3 minggu sekitar 120,000. Jadi emas dekat akaun Emas Gap, emas saya rasa ini emas yang lama, yang serabut, saya nak simpan, saya jual dan sebahagiannya saya gadai. Yang mana saya sayang, saya gadai. Okay? Jadi dalam masa 3 minggu boleh prepare terus cash. Itu antara kelebihan bila kita menabung, bila kita simpan harta kita ke dalam bentuk emas, tuan-puan. Sebab apa? Sebab pengalaman saya, tuan-puan, bila kita simpan harta kita dalam bentuk tanah, tuan-puan, sangat susah kecairan dia. Sangat ambil masa yang lama untuk cair. Tapi dalam emas, on the spot. Oh, kena bayar. Tak apa. Bagi saya masa 24 jam. Saya pergi dekat Arhanu, dapatkan cash dan esok saya boleh bagi terus. Duit. Okay. Macam beberapa minggu lepas. Saya perlukan duit untuk renovation rumah. Deposit untuk renovate rumah sebanyak 48,000. Deposit 10% daripada 48,000. Saya tak banyak cash dan cash tu memang saya ngam-ngam untuk dana kecemasan. Jadi saya gunakan emas, saya pergi Arhanu, dapatkan cash, okay, ambil terus 4,800 dan insyaAllah lepas dapat gaji saya tebus balik 100%. Okay? Itu cara kita menggunakan emas dengan cara yang betul. Bukanlah saya gunakan emas, beli emas, dah lah beli emas buat loan. Ini antara ajaran yang salah, tuan-puan. Satu, beli emas buat loan. Dapat emas, pergi masuk Arhanu. Loan lagi sekali. Dapat duit, pergi beli emas. Jadi berapa, ibarat kita korek. Kita dah lah korek lubang. Lepas tu kita buat loan. Lepas tu harga emas naik jual. Tuan-puan, harga emas naik ni kita tak confirm. Tak ada siapa-siapa pun tahu harga emas naik ataupun tak pada 6 bulan akan datang. Tak ada, tuan-puan. Tapi loan dan kos Arhanu tetap kita kena bayar macam biasa. Okay? Jadi, tuan-puan, saya nak share tadi langkah yang pertama dekat rumah saya sebelah ni, dia saya tak pasti siapa yang duduk. Dia rumah sebelah saya ni banglo. Jadi sentiasa ada budak-budak yang macam bekerja lah. Jadi sebab tu kadang-kadang tengok juga rumah sebelah. Sebab dia baru je masuk. Okey, baik, tuan-puan. Okey, untuk kita membina kekayaan, okey, apabila sama ada, tuan-puan, melabur, sama juga yang macam terjoin skim tadi, skim cepat kaya tu. Lepas tu kena scam. Saya tahu niat kita tak lain dan tak bukan itu, iaitu untuk kaya. Jadi kaya ni macam mana? Tuan-puan pergilah baca banyak buku-buku kewangan, tuan-puan. Kekayaan ni sebenarnya adalah secara ringkasnya adalah berapa lama kita boleh bertahan kalau kita hilang punca pendapatan. Okay? Berapa lama kita boleh bertahan kalau kita hilang punca pendapatan bergantung kepada dua perkara, simpanan yang kita ada, harta yang kita ada. Jadi saya sentiasa tekankan tentang 5 checkpoint kewangan. Jadi untuk kita dan pengakhiran kita terhadap kerjaya kita adalah sama ada kita berhenti ataupun diberhentikan. Cik Hafiz, saya kerja government, sangat mustahil untuk saya diberhentikan. Ini jawapan selamat. Jawapan untuk orang yang tak nak berusaha dan dia reda sebelum berusaha. Dia pasrah sebelum dia berusaha. Tuan-puan, Umino, jangan bebankan hidup dengan hutang. Cuba yang terbaik buat sebenarnya. Biar betul. Saya pun berprinsip macam ni. Okay? Ada orang, tuan-puan, dia memang sengaja untuk buat hutang, kononnya untuk memotivasikan kerja. Tak ada, tuan-puan.
saya jumpa ramai yang terbuat hutang dan menyesal. Bukannya lagi motivasi. Dia buat hutang kononnya untuk motivasikan diri. Sebenarnya itu hanya untuk menyedapkan hati untuk dia buat hutang. Dia tipu diri dia sendiri. Macam mana untuk motivasi untuk kita terus bekerja? Satu, tuan-puan, adalah kerja tersebut tak ada kaitan dengan, bukan sebab duit. Okey. Tuan-puan, kalau saya tak buat live hari ni tuan-puan, insya-Allah passive income saya minimum 5 angka. Kalau saya tak buat live, saya tak buat sharing. Tapi apa yang memotivasikan saya? Sebab saya buat live bukan sebab duit. Saya nak lihat lebih ramai penyimpan emas yang lama-lama mereka bertambah kaya dengan emas dengan cara yang betul. Sebab itulah, kalau yang jenis macam-macam yang kontak saya, awak scam lah, dah lah dia kontak saya, awak scam lah. Saya akan beritahu, cik boleh join je saya punya live setiap hari. Lepas tu cik decide adakah saya scam ataupun tak. Lepas tu kadang-kadang saya terlewat reply. Dia contact saya lewat reply. Ada tuan-puan, lewat reply bukannya seminggu tuan-puan. Lewat reply, saya bagi limitation untuk penyimpan emas saya dan bakal penyimpan emas saya. Biasa saya akan reply selewatnya 24 jam. Paling lewat. Sebelum tidur biasanya saya akan clear. Kecuali dia contact saya lepas saya tidur. Saya akan clear semua chat. Dan ada yang contact saya. Dia kata apa? You memang macam ni lambat reply. Saya nak tanya pasal emas ni. Saya kata, cik pergi je lah tanya orang lain. Okay? Kalau waktu kali pertama kontak saya dah tak suka saya, dah pergi cari orang lain. Okay? Jadi, tengok komen daripada Tuan Razali. Dulu saya macam tu, beli kereta mahal untuk motivasi, tapi hakikatnya kerja makin susah. Okay? Sebenarnya motivasi kita sebenarnya bukan tentang kebendaan. Antara motivasi saya, target saya tahun ni saya nak lahirkan 5,000 penyimpan emas secara personal. Penyimpan emas di bawah bimbingan saya dan dealer-dealer di bawah bimbingan saya hari ni dah lebih 50,000. Saya nak lahirkan 5,000 penyimpan emas secara personal, yang mana mereka celik emas dan at least kalau mereka tak bertambah kaya sangat dengan emas, at least mereka tak kena scam. Okay, itu adalah tanggungjawab sosial. Saya letakkan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Dan yang kedua, saya nak lihat lebih ramai yang capai financial freedom, yang dah memberi kepercayaan kepada saya, yang dah menabur emas di bawah bimbingan saya mungkin dah beberapa tahun. Saya guide mereka untuk capai bebas kewangan. Seperti apa yang saya dah dapat, saya dah nikmati lebih daripada 6 tahun tu buat. Okay? Duit habis untuk deposit pula. Okay? Ini testimoni. Saya tak minta pun Tuan Razali share, tapi Tuan Razali sejujurnya kita boleh ambil pengajaran daripada Tuan Razali. Okay? Ramai orang dia buat hutang kononnya untuk motivasikan bekerja. Sebenarnya untuk memotivasikan bekerja ni tuan-puan, bestnya bebas. Okay, sejak kena PG dah rasa tak suka berhutang. Alhamdulillah dengan emas saya mampu belajar bebas hutang. Okay, nampak testimoni menabur emas. Sebulan saya join PG, siang malam asyik fikir tentang emas. Jadi maksudnya bila kita bagus tuan-puan, kita fikir tentang nak menabung. Dan menabung ni untuk diri kita tuan-puan. Untuk reward cara yang salah. Dan motivasi seterusnya tuan-puan adalah saya nak lihat ramai yang bebas kewangan tuan-puan. Antara testimoni yang jujur dalam lubuk hati saya lah. Okay? Saya ada seorang dealer, Puan Ayuni. Ini antara core dealer di bawah bimbingan saya, dan dia sendiri ada empire penyimpan emas sekitar 15,000.
Okay. Saya ingat lagi 3 tahun lepas, dia update dekat saya, terima kasih terhadap bimbingan. Dulu tuan-puan, Pak Ayuni dan husband dia, Cik Syarin, kerja duduk dekat KL, gaji tak sampai 5,000. Okay. Tapi hari ni disebabkan dia menabung emas bersama Public Gold, walaupun bermula, saya ingat Puan Ayuni bermula dengan 10 gram saja. Okay. Tu pun dipaksa oleh husband dia. Husband dia adalah follower mentor saya yang tegar sejak daripada zaman dia student lagi. Okay. Kena paksa, lepas tu dia pula addicted untuk menabung dan dia ambil tanggungjawab untuk kongsi kepada masyarakat, dan hari ni mereka berdua sangat kaya tuan-puan. Tapi hidup biasa-biasa. Kaya lain, mewah lain tuan-puan. Okay. Kaya tak sama dengan mewah. Orang kaya mungkin dia boleh hidup biasa-biasa, orang hidup mewah dia belum tentu kaya. Okay. Jadi tuan-puan, kita buang dah nak ukur kekayaan, tengok apa kereta yang dia pakai. Tak ada tuan-puan, tak sama. Kalau kereta tu dia buat hutang, tak sama dengan siapa-siapa beli kereta harga 300,000 hutang 9 tahun dengan beli kereta harga 150,000 dengan bayar cash. Kita tak tahu. Dan bila dia memandu kereta tersebut, tak ada pun dia orang kaya letak signboard saya bayar cash, tak ada. Okey, jadi tuan-puan, bila saya dah lebih 10 tahun dalam Public Gold, dalam kewangan, saya boleh lihat bahawa sebenarnya orang kaya ni dia hidup biasa-biasa. Okey. Tapi dia punya net worth, nilai kekayaan dia sangat luar biasa. Pendek kata, kalau meninggal dunia pun 7 keturunan dia tak akan miskin. Lebih kurang macam tu. Okay, sebab apa? Dia faham harta yang macam mana, simpanan. Setiap daripada kita tuan-puan ada kos hidup. Dan simpanan itu terhad. Tapi kita nak memiliki harta ni unlimited. Simpanan kita boleh, kalau sekadar gaji tuan-puan, simpanan kita terhad. Tapi kalau siapa-siapa yang dia tahu daripada gaji dia, daripada convert kepada menabung, daripada tabungan convert kepada harta kita boleh bina berlipat kali ganda. Okay? Betul, happy hidup biasa-biasa. Yes, kita sangat tenang hidup biasa-biasa. Okay? Kita duduk dalam rasa kereta sama. Duit lebih kita menabung. Saya ada loan kereta. Okay, tip settle guna emas. Okay, baik. Siapa tanya ni? Saya best Muslim. Okay, baik. Untuk tips bayar loan loan kereta. Saya pun memang ada pengalaman bayar loan kereta, tapi loan kereta yang murah saja. Okay. Komitmen kereta tu sepatutnya sekitar RM500 sebulan, tapi saya buat deposit dengan besar lah, dengan jumlah yang besar, sebab saya tak suka ada komitmen yang besar setiap bulan. Saya nak hidup happy-happy, dapat income. Saya lebih sanggup rumah saya ni, kalau rumah saya ni, kalau nak memasak ni, dia tak kondusif sangat. Sebab dapur dia terbuka. Kalau memasak, lantai jadi berminyak. Jadi saya pun bagi tahu saya tak payahlah masak. Order Grab, order online, ataupun kita pergi makan kat kedai. Sebab kita ada anak kecil tuan-puan. Ada anak kecil ni dia kena jaga safety anak-anak. Okay, jadi saya lebih prefer duit saya setiap bulan habis pergi cari tempat makan best-best, pergi travel. Saya lebih prefer macam tu daripada duit saya setiap bulan habis untuk bayar rumah, yang mana rumah itu beban untuk saya, dan bayar kereta mewah yang saya tak pakai pun. Sebab saya kerja kat rumah. Office saya dekat rumah. Office saya dengan bilik tidur lebih dekat daripada saya nak jalan keluar pergi dekat tempat kereta. Okay, jadi untuk bayar loan rumah ni, untuk bayar loan kereta, kita kena ingat asas untuk kita membina kekayaan yang pertama adalah tabungan dana kecemasan. Okay? Saya share 5 checkpoint kewangan.
sebelum ada dana kecemasan ni checkpoint dana kecemasan ni adalah checkpoint yang kedua. Okey, siapa tanya tadi boleh stay sekejap, dalam masa 5 minit saya akan share. Okey, step yang pertama adalah 5 checkpoint yang tuan-puan kena faham adalah step yang pertama adalah cash flow positif. Cash flow positif ni maksudnya dalam erti kata lain boleh menabung. Okey, saya suka beli emas tapi emas persen, adakah bermakna untuk seperti ini? Okey, emas perhiasan okey, tak ada masalah, tapi sesuai untuk perhiasan. Tapi kalau nak dapatkan keuntungan maksimum, menabung emas 999, emas gold bar ataupun dinar. Paling senang menabung dekat akaun emas physical gap, boleh try keluarkan secara fizikal. Bagi saya at least nak keluarkan emas daripada akaun emas gap secara fizikal at least 1 dinar ataupun 5 gram. Okay? Sebab apa? Emas perhiasan ni dia punya spread value sekitar paling kecil pun 15 hingga 25%. Emas cuma sekitar 9%. Maksudnya tuan-puan, kalau emas perhiasan, kalau harga emas dunia naik 15% barulah siapa-siapa simpan barang kemas dia boleh untung. Tapi siapa-siapa yang kalau harga emas start daripada kita beli tu dah meningkat 16%, maksudnya siapa-siapa menabung emas gold bar dan dinar jenama public gold, dia dah untung sekitar 5-7%. Okey, 16 tolak 9, 7%. Okey. Jadi, berbalik kepada soalan tadi, macam mana nak langsaikan hutang dengan emas? Yang pertama, kita kena faham dulu cash flow, 5 checkpoint kewangan, cash flow. Yang kedua adalah dana kecemasan. Yang ketiga adalah langsaikan hutang. Okey, langsaikan hutang. Ini step dekat sini. Jadi, macam mana cara nak langsaikan hutang? Anda katalah memang kita ada loan bulanan, kalun bulanan, bayar RM500 sebulan. Bayar macam biasa. Yang bayar bulanan ni kena bayar macam biasa selama 9 tahun sebagai contoh. 9 tahun. Dan dalam masa yang sama, menabung guna paling senang menabung dekat akaun emas physical gap. Ada duit lebih 100, menabung. Ada duit lebih 1000, menabung. Ada duit lebih 2000 sebagai contoh, menabung. Ada kawan-kawan bayar hutang, dapat bonus. Fokus menabung betul-betul. Tak kisah tentang harga. Sebab apa? Dalam dalam tempoh 15 tahun ke belakang ini, kenaikan harga emas sekitar minimum, keuntungan terhadap kenaikan harga emas sekitar 10% setahun. Jadi tuan-puan, dalam masa 5 tahun ni, 5 tahun minimum boleh untung terhadap average mungkin sekitar 60%. Okey. Dalam masa yang sama tapi pengalaman saya tuan-puan bukan 60%, sekitar 100% dalam masa 3 tahun. Saya menabung emas untuk settlekan hutang kereta pada harga sekitar average sekitar RM250 per gram pada sekitar tahun 2020. Okey. Dan waktu harga emas naik sekitar RM400 per gram, saya jual sebahagian. Ingat bukan jual semua jual sebahagian, make sure ini kena ada dana kecemasan dulu. Tak boleh jual semua. Sebab apa? Kita tak nak apabila kita jual emas, kita terpaksa bila berlaku kecemasan, kita jual emas untuk settlekan hutang. Apabila berlaku kecemasan, kita terpaksa buat hutang balik. Kita tak nak macam tu. Okey? Dan kalau anda katalah lepas dah menabung, kita tiba-tiba harga emas naik lah sebagai contoh. Tiba-tiba naik. Kita rasa dah tinggi ni harga emas. Seperti hari tu, RM700 per gram. Jual sebahagian untuk langsaikan hutang kereta yang berbaki tadi. Okey? Jadi konsep dia, langsaikan hutang dengan emas ni adalah bayar sahaja. Bayar dengan apa? Bayar dengan saving kita juga. Tak ada apa-apa teknik ajaib, okey, untuk kita langsaikan hutang dengan emas. Okey? Jadi itulah sedikit sharing saya pada pagi ni. Semoga tuan-puan boleh dapat manfaat. Bagi siapa-siapa yang belum follow lagi, boleh follow dulu saya punya social media. Ataupun kalau tuan-puan nak dapatkan bimbingan daripada saya, mula menabung emas, boleh mula dengan serendah RM100 saja dulu tuan-puan. Daripada tuan-puan menabung RM1,000, lepas tu tuan-puan tak tahu apa tuan-puan nak buat, lebih baik tuan-puan start dengan RM100, tuan-puan join lah mana-mana training yang kami sediakan secara percuma sahaja. Belajar dulu, dapatkan asas ilmu tentang emas untuk membina kekayaan. Bila dah tuan-puan
nampak jalan yang betul, dapat kefahaman yang betul, barulah tuan-puan menabung. Okay? Sebab apa kami dalam tim G1 Network memang kami tak buat duit dengan training tuan-puan. Andai katalah training dealer lah sebagai contoh. Andai katalah training tersebut saya sebagai salah seorang speaker dekat training Master Dealer Conference sebagai contoh. Saya pun bayar sama dengan harga semua orang lain. Okay? Jadi itulah kelebihan tuan-puan menabung emas bersama tim G100 Network. Network yang paling besar dalam Public Gold. Network ini dipimpin oleh penulis buku emas dan buku misi baba hutang, Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiq. Jadi kita jumpa dalam next live. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.